Pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Universiti Malaya Dr. Rushdi Ramli enggan melafazkan cerai terhadap isterinya penyanyi Datuk Nora Arifin pada hari ini. Susulan itu, Dr. Rushdi dan Nora diarahkan menjalani proses jawatankuasa pendamai JKP pada Jun depan. Mahkamah Rendah Syariah Petaling menetapkan 4 Jun sebagai tarikh sebutan kedua kes perceraian Nora Arifin dan Dr. Rushdi. Sementara itu, Peguam Syari'i yang mewakili Nora, Sarah Muhammad Ali berkata, Dr. Rushdi tidak memberi alasan atas perbuatannya. Dr. Rushdi menolak permohonan cerai kali ini, jadi akan berlaku sebutan kali kedua pada 4 Jun untuk pelantikan jawatankuasa pendamai. Bagaimanapun, pihak dependan tidak menyatakan alasan mengapa dia menolak perceraian. Jadi kita akan ikut proses Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dan sekiranya gagal, kita akan teruskan dengan proses hakam.